Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni 8 bulan 3. Jadi hari ni 8 bulan 3, kami punya jadual hari ni nak pergi ke Taronga untuk ke zoo di area Sydney ni. Dan cuaca hari ni di sini dia macam light rain, macam hujan yang bawa abu tu di sini. Dan ikut ke kawasan Taronga yang nak pergi tu, dia cerah. So sekarang ni pukul 12.45, ada di stesen light rail ni untuk tunggu train. Sekejap lagi kita tengok perjalanan kami ke sana macam mana. Cuaca hari ni first kami keluar dalam keadaan hujan yang light rain hari ni. So bawa jaket masing-masing. Dan kebetulan saya pun hari tu ambil jaket yang boleh pakai untuk light rain punya. So kita tengok perjalanan sampai ke sana. Okay, sekarang ada dekat Central Station. So ada dekat Central Station untuk tadi dah naik light rail daripada Randwick. So sekarang kami akan tukar train, naik train untuk ke zoo. Dan kebetulan dekat sini ni, Central Station ni ada tugu untuk dia orang punya apa ni nama-nama tokoh-tokoh dia orang lah kat sini. Ni Antonio Nariño, salah seorang daripada National Hero of Republic of Colombia. Banyaklah tokoh-tokoh yang ada kat sini. Dan di sebelah ni sekarang nampak light rail tengah bergerak dalam area town. Kat sini cuaca okey sikit. Okay, jom kita pergi ke rail station. Sekarang ni kita ada dekat dalam stesen kereta api di bawah tanah ni. So kita naik train. So sana dekat bawah ni, kalau tempat kita tu macam dengan train dekat KCC, train dekat monorail. Macam ni lah suasana dia. So kita tengok train nak pergi ke Circular Quay. Sebab sepatutnya light rail tadi tu boleh pergi ke Circular Quay, tapi dia tak ada ni sebab maintenance. Kita kena naik train dekat sini ya. Kita akan ke platform 25. So train ni boleh naik ada 2 tingkat, satu bawah, satu atas. Dia tinggi juga tapi apa ni, dia punya design dia cantik juga. Menarik. Tak bisa tengok. Kursi boleh tolak. Kursi boleh tarik balik. Boleh pakai 2 side macam apa ni, kursi ferry macam Pulau Pinang dulu. Oh ya. Ferry Penang tu, ferry Penang tak lama. Itu boleh tolak. Dia boleh kalihkan dia punya tempat pengadang pasal senang.
Hulu lah. Sekarang tak ada lah. Sekarang tak ada dah. Ferry macam Jadi sekarang nama luar. Saya ni bawah tanah je. So train 2 tingkat. Kalau kita tengok kat sini ni train ya. Tahun ni FIFA buka. Boleh kat mana? Tahun tu mana ni? Buka. Buka tak ni? Buka. Cepat ke? Saya hampir dah 12. Saya aku sebelah. Kamu sebelah sini. Oh yang tak yang tak. Oh yang tak ni. Okay, tadi kita dah naik train. Lepas tu kita jalan kaki mai ke pelabuhan yang kita pernah naik pergi ke Sydney Opera House dan juga Harbour Bridge. So sekarang tengah tunggu ferry nak pergi ke zoo yang kami nak pergi tu. Dan kebetulan kat sini ada cruise Anthem of the Seas tengah berlabuh kat sini, kalau nampak. Lepas tu kami main tak ada, kami ni ada. Besar dia punya cruise dia. Yang sebelah kanan tu Sydney Opera House. So kita tengah tunggu ferry dalam 9 minit lagi. Hari ni kalau tengok macam biasa Sydney Opera House tu memang ramai hari Minggu. Hari ni destinasi kami ke tempat lain pula. Dia tunggu ferry dalam lagi 7 minit. So kalau ikutkan tu dalam minggu ni adalah minggu kami untuk berjalan. Lepas ni kami akan berjalan menggunakan kenderaan je kali ni. So hari ni lah kami guna kemudahan train, ferry dan sebagainya hari ni. So cuaca sini alhamdulillah cerah, panas elok. Di Ronwick saja tadi mendung dan hujan ranjai-ranjai. Okay. Buk keselamatan dia. Sekarang kita naik Ni kalau jadi apa-apa semua license tu lah. naik ferry ke pulau. Kita nak pergi pulau apa? Kita nak pergi Taronga Zoo nama dia. Taronga? Okay, so kita naik ferry ke Taronga. So kanan ni dia punya ni
cruise. Feri yang kami naik ni, kalau ikut kepada laluan tu berbeza lah. Hari tu kami naik feri ni ke Manly Beach. So kali ni naik pergi ke Toronga. So laluan dia kalau ikut daripada sini tadi nampak macam sama lah. Cuaca mendung, ada sikit hujan anyai. Okey lah, tak dapat. Ni view daripada atas feri. Feri kuning yang kami naik ni, dia bukan speedboat. Just nice, nak layan pemandangan. Hari ni last untuk kami travel pusing dengan dekat laut ni. Kemudian nanti penuh dengan program-program yang banyak naik kereta lah nanti. So kami akan ke Toronga Zoo. Zoo dekat sini, tengok lah kalau ikutkan kepada student-student dekat sini beritahu, boleh lah kalau ada yang nak tengok kangaroo ke. Ramai sini tengok kangaroo kan. Kalau dekat Perth tu mungkin kangaroo dia banyak sikit. Kat sini ni dia sebab town, agak susah nak nampak macam biasa lah. So kena pergi tengok dekat zoo. So ni dah buat sampai ke JT Toronga Zoo. Saya buat video dekat sana pula.